Syarat sah mengikut imam yang pertama, hendaklah duduk di dalam satu bangunan. Dan jika di luar bangunan, hendaklah daripada kita yang di belakang luar dengan orang yang penghabisan tidak sampai 300 hasta. Okey. Syarat sah orang yang mengikut imam pula, hendaklah yang pertama dia nampak imam bergerak, rokok, sujud, i'tidal dan sebagainya. Jika dia tak dapat nampak, dibolehkan lagi jika dia nampak orang yang ikut imam. Jika tak nampak orang yang ikut imam, dibolehkan lagi jika dia dengar suara imam. Dia dengar Allahu Akbar, boleh. Atau tak dengar suara imam, dia dengar suara makmum, boleh. Yang tak sah ialah dia tak nampak imam, tak nampak makmum, tak dengar imam, tak dengar makmum. Dia pakai agak, ni imam rokok dah berapa kali. Rokok Allahu Akbar. Tidak sah. Jadi bila khabar video call, di mana awak duduk? Itu nak tahu. Contoh, awak duduk di belakang masjid. Ni masjid Usilah belakang tertutup, penuh, dia duduk luar. Di luar itu dia ada satu CCTV. Nampak imam. Hukumnya sah.